Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey korang, hari ni saya nak tunjuk dekat korang satu chainsaw yang original Sweden. Yang ni kita ada chainsaw Husqvarna one hand chainsaw 14 inci. Okey, sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Let's go. Okey korang, depan saya ni ada Husqvarna original Sweden size 14 inci. Okey, kita tengok macam mana dalam dia. Okey, buat pertama kita tengok dia ada bagi warranty card. Lagi dia ada bagi set dia punya tool. Ada screwdriver dengan spanner tool. Lagi dia ada bagi rantai. Buat rantai dia pun original brand Canada. Okay. Lagi ada manual book. Dia punya papan dengan cover papan dia. Okay. Buat dia punya cover pun jenis yang tebal, bukan nipis punya. Ni original. Okay. Dia punya size papan 14 inci. Lagi dia punya chainsaw. Okey, buat nak tengok dia ni original daripada Sweden, korang boleh tengok dekat dia punya cok kat sini. Dekat sini dia ada tulis Husqvarna model T435. Okey, dekat sini dia ada tulis Husqvarna Sweden. Ni original punya korang. Okey, buat Husqvarna ni dia salah satu chainsaw yang betul-betul heavy duty untuk kegunaan-kegunaan nak potong dahan dekat atas-atas pokok. Lagi satu, buat Husqvarna ni dia punya berat lebih kurang dalam 3 kg sahaja. Okey, buat gegaran dia pun bukan macam chainsaw yang steel ataupun jenama-jenama lain lah. Husqvarna ni dia punya gegaran dia lain sikit. Dia betul-betul tak rasa dia punya gegar. Lagi kita tekan minyak, lagi kuat kita tekan minyak, dia lagi rasa tak gegar. Sebab apa? Korang tengok dekat sikit kat sini. Dekat bahagian dalam ni, dekat cover brake dengan engine dia bagi spring. Lagi dekat bawah ni, dekat body engine dengan belakang dia bagi spring. Lagi dekat handle dengan body engine dia bagi spring juga. So memang sesuai sangat lah buat korang yang nak cari one hand chainsaw yang kurang gegar, yang cc besar, yang power panjang 14 inci, lagi ringan. Okey, buat cc, kalau kita cakap cc ni, buat one hand chainsaw cc paling besar memang Husqvarna ni lah. Dia punya cc 35 35.1 cc macam tu lah. So memang sangat-sangat power lah. Okay. Sekarang kita nak bagi tunjuk macam mana cara nak pasang one hand chainsaw ni. Untuk one hand chainsaw nak pasang dia sangat-sangat senang lah korang. Okay. Sekarang kita nak pasang, kita kena buka dulu dia punya cover brake ni. Okay, korang dekat. Kita ambil dia punya spanner tool ni. Okay, buat spanner tool dia pun lain sikit korang dia jenis yang kecil saja, tak yang besar-besar sangat. So kita buka dulu. Okay. Okay, dekat belah dalam korang boleh tengok dia punya design tu lagi nampak lawa lah lagi cantik daripada chainsaw lain. Lagi dekat belakang ni korang tengok. Dia ada tempat nak sangkut tali, nak hook untuk kita nak panjat pokok. Lagi exhaust dia korang tengok, kecil je. Exhaust dia, lubang dia kecil saja. Suara dia confirm padu lah. Okay. Pertama kita nak pasang tu, kita ambil dia punya papan, dia punya rantai. Okay, buat rantai pun dia original Husqvarna. Ni original. Okay, kita nak pasang. Buat rantai tu, saya nak bagi tunjuk kat korang mana rantai yang betul, mana rantai yang salah. Cara pemasangan dia. Okay. Okay, rantai yang betul dia macam ni. Korang tengok. Korang ikut ni tulisan Husqvarna. Okay. Dia punya rantai yang tajam dia belah belakang. Yang tak tajam ni dia belah depan punya. Okay. So kita masuk dulu. Sorry. Kita bagi senang, masuk dulu dia punya papan. Tolak sampai habis Okay. Lepas tu kita masuk dia punya rantai daripada belakang. Masuk. Okay. Pusing bagi masuk dulu. Dah macam ni korang tarik ke depan. Baru senang nanti korang nak masukkan dia punya cover bar. Okay, cover brake dia. Okay, ni dia punya cover brake. Depan adjust rantai dia dekat tepi dekat tepi. So kita nak masukkan ni, kita tak boleh
saja masuk macam ni tak boleh. Dia kena adjust dekat tepi ni loh. Buat dia punya adjust rantai ni ke belakang. Korang tengok yang lubang ni, dia akan masuk kat lubang tu. Korang bagi sesuaikan, okey. Macam ni. Korang adjust kat tepi. Kita tengok dia kurang mana. Dia kurang ke belakang sikit. Kita adjust belakang, lawan arah jam. Bagi dia betul-betul masuk. Okay, lagi sikit. Lagi. Okay. Kalau dah masuk, dia akan rapat macam ni. Okay. Bila dah rapat macam ni, cuba korang try dulu. Okay. Boleh pusing, korang ikat sikit dia punya nut. Jangan ketat loh. Bagi ikat macam ni, guna tangan saja. Lepas tu korang try lagi. Nampak rantai dia masih longgar Nak ketatkan dia dekat tepi ni. Korang adjust. Ikut arah jam. Okay, try. Tarik sikit. Kalau masih macam ni, dia kurang ketat. Ketatkan lagi sikit. Okay, lepas tu korang bagi ketat dia punya nut. Okay, dah macam ni korang try. Okay, kalau macam ni memang okey lah cun. Dia tak keluar dia punya mata bawah tu. Lagi satu, korang sebelum pakai, korang cek dulu function tak dia punya cover brake ni. Okay, macam mana nak try dia? Korang tolak depan. Tolak depan, korang bagi try dia punya rantai pusing tak pusing. Kalau tak pusing berarti function. Okay, kalau nak bagi pusing dia punya rantai, korang bagi free dulu. Free tolak belakang. Macam tu je. Okay. Barulah dia boleh pakai macam biasa. Okey, untuk tempat minyak hitam dengan minyak petrol dia, tempat dia ada depan dan belakang. Okey, tempat minyak hitam ataupun minyak rantai, korang boleh letak kat belakang. Okey, korang tengok dia punya cover minyak ni pun memang best dah. Nampak tak? Nampak barang mahal ni kan? Okey, pusing je. Ni untuk tempat minyak rantai. Ataupun minyak hitam. Minyak hitam tu bukan untuk enjin dia korang. Minyak hitam tu untuk nak lecinkan dia punya rantai saja. So bila masa potong pokok, kalau ada minyak rantai tu, dia tak sangkut lah. Dia punya rantai pun tak cepat tumpul, tak cepat makan. Okay. Lagi satu dekat belakang ni apa? Dekat belakang ni tempat dia punya minyak petrol. Tempat minyak petrol dia bahagian belakang. Okay, minyak petrol ni dia enjin 2 stroke. So dia kena bancuh dengan tuti. Tuti korang tak boleh guna tuti motor. Kalau boleh korang guna tuti Husqvarna juga. Okay. Dekat sini dia punya switch off. Dekat sini dia punya switch off. Kalau nak on dia tak payah tekan switch. Korang tekan je cok dia ni. Tarik cok, korang start. Bunyi macam nak hidup, korang tekan throttle. Lepas tu korang start. Kalau nak off, korang baru tekan button off dia. Okay. Dia punya starter pun memang best lah korang. Okay, inilah kita punya chainsaw Husqvarna model T435. Yang ni one hand chainsaw dia 14 inci. Nak pasang dia pun senang, mudah sahaja. So buat korang siapa-siapa yang tengah mencari chainsaw yang heavy duty, nak yang ringan, nak yang power, nak cari dia boleh terus datang dekat HQ Warners Machinery Sri Petaling. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh komen saja. Korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.